Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam channel Adi Motorano Vlog. Okey guys, apa aku nak kongsi dengan korang hari ni adalah 5 negara paling banyak pengguna motosikal di dunia. Kalau korang nak tahu Malaysia di tempat berapa, korang kena tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Jadi, jangan kita panjang-panjang cerita. Jom kita tengok intro ni dulu. Okey guys, negara di tempat kelima paling banyak pengguna motosikal adalah China. Sejak tahun 2000, China telah menjadi negara pengeluar motosikal nombor 1 dunia. Jadi harga motosikal di sana agak murah lah nak dibandingkan negara yang lain. Sekitar 60% isi rumah di China memiliki motosikal. Dan populasi China yang agak besar menjadikan motosikal sebagai kenderaan utama di banyak bandar dan juga kawasan luar bandar untuk pengangkutan harian yang praktikal dan berpatutan. Pada tahun 2025 ini, pasaran motosikal China banyak didominasi oleh model motosikal elektrik yang lebih penjimatan dan juga lebih efisien dan juga mesra alam sekitar. Okey guys, negara paling banyak pengguna motosikal di tempat keempat iaitu Malaysia. Malaysia adalah negara keempat terbanyak pengguna motosikal di dunia. Di Malaysia terbahagi kepada dua jenis pengguna motosikal iaitu sebagai kegunaan harian dan juga hobi. Seperti yang kita tengok dekat Malaysia memang ada banyak yang minat hobi motosikal ni. Dan juga pelbagai jenis motosikal seperti motosikal touring, kapcai, super moped dan juga sport. Populasi 32 juta orang di Malaysia yang sekitar 83% isi rumah pasti memiliki motosikal secara keseluruhan. Di Malaysia terdapat kira-kira 13 juta motosikal yang masih aktif di jalan raya. Motosikal yang menjadi pilihan rakyat Malaysia adalah pelbagai jenis dan tidak tertumpu pada satu segmen motosikal sahaja. Okey guys, negara paling banyak pengguna motosikal di tempat ketiga iaitu Indonesia. Indonesia tersenarai sebagai negara ketiga paling banyak pengguna motosikal di dunia. Populasi isi rumah di Indonesia memiliki motosikal ialah sekitar 85%. Kira-kira 15 juta motosikal menggunakan jalan raya di ibu kota Jakarta setiap hari, berbanding hanya 5 juta kereta secara umumnya. Indonesia adalah pasaran terbesar untuk motosikal dan skuter di dunia. Kebanyakan rakyat Indonesia lebih memilih motosikal sebagai kenderaan harian kerana lebih jimat dan praktikal. Okey guys, di tempat kedua iaitu Vietnam. Vietnam berada di tempat kedua memiliki paling banyak pengguna motosikal di dunia. Mengikut populasi kira-kira 86% isi rumah pasti memiliki sekurang-kurangnya satu buah motosikal. Motosikal adalah alat pengangkutan yang popular di Vietnam yang mempunyai lebih dari 90 juta rakyatnya. Beberapa jalan di ibu kota Hanoi telah diambil alih oleh kira-kira 5 juta motosikal setiap hari. Disebabkan bilangan motosikal di jalan Vietnam terlalu banyak dan menyebabkan kesesakan lalu lintas, pihak kerajaan Vietnam merancang untuk mengurangkan penggunaan motosikal di atas jalan raya. Dikabarkan Vietnam akan mengharamkan motosikal jenis petrol di jalan raya dan digantikan dengan motosikal elektrik. Okey guys, negara di tempat pertama yang paling banyak pengguna motosikal yang seperti ramai dah tahu, Thailand digelar sebagai tanah 100 skuter, menyebabkan Thailand duduk di tempat pertama paling banyak pengguna motosikal di dunia. Di Thailand penuh dengan pelbagai jenis motosikal dan reka bentuk yang berbeza dan menuju ke arah yang berbeza. Berdasarkan kajian, 87% isi rumah di Thailand memiliki sekurang-kurangnya satu buah motosikal. Dengan 18 juta isi rumah, terdapat sekurang-kurangnya 15 juta motosikal di Thailand. Menurut media berita, terdapat kira-kira 20 juta motosikal yang berdaftar dan 1 juta lagi tidak berdaftar. Di Thailand juga mempunyai kadar kemalangan motosikal tertinggi di dunia, dengan purata 5,000 kematian penunggang motosikal setiap tahun.
Okey guys, jadi itulah dia tadi 5 negara yang memiliki pengguna motosikal paling banyak di dunia. Jadi kalau korang ada pendapat apa-apa tentang video kali ni, boleh komen di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe dan nyalakan loceng untuk notification video yang akan datang. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Yeah, besi hitam boleh ditempa, menjadi keris sama panglima. Zaman berlalu tiada sengketa, kata-kata jadi senjata. Lidah tajam lebih berbisa, santun kata buka bicara. Kongsi kisah resam dunia, pada berbunga alun suara. Tua ayam nampak di kaki, tua manusia tidak yang tahu. Cekap berfikir cerdik berilmu, tersalah pilih punah hidupmu. Hingga merangkak ke muka pintu, nasihat tidak diambil tahu. Mudah nakal memang begitu, santun kata buka bicara. Kongsi kisah resam dunia, pada berbunga alun suara. Berputar tiada henti, ingatlah diri pastikan mati. Mandat diberi jangan ingkari, di akhirat susah kau nanti. Santun kata buka bicara, kongsi kisah resam dunia.